Anja. Anja. In 100. Ada nak naik kuda ke? Macam mana naik kuda? Tak ada wafer, nanti carilah. Apa Mama? Tu? Apa? Mama nampak ada kedai mainan tadi. Tapi dekat belakang. Nak. Nak masuk tak? Nak. Okey, kita pergi kat Aboh. Tu kita beli. Kita masuk kedai mainan. Boleh? Boleh. Tu kat belakang sana. Nanti kita nak pergi kat kereta, kita pergi. Mana? Penat lah. Penat? Apa ni? Asal saya nak masuk sini? Asyuk lah. You've arrived at your destination. Apa? Asyuk. Mama, ini asyuk. Wah, ada jual-jual. Ada ainai. Wai, wai. Aduh. Okey. Pura. Tak busuk dah. Okey lah. Kenapa busuk ke? Jom. Jalan. Adik kura-kura adik. Nampak adik? Nampak? Ada dah hidup. Jangan nak hidup. Jom kita pergi. Oh, semangat pula dia. Ada bagi. Ni apa? Oh, ada lagi lah situ. Wah, Anjang tengok tu. Besar lah yang tu. Jom kita tengok dia makan. Oh, Mami bawa nak pergi kat dia. Dia dah lari dah. Besar. Mana dia lompat? Sini, sini. Oh, dia lompat. Jomlah. Apa? Kena. Apa? Oh, tupai tu tidur lah, Jah. Ada kat dalam tu. Mana? Tu dalam tu. Nampak? Dia tidur dalam rumah tu. Ada panjat kat sini. Sini lah, panjat lah. Panjat mama kau. Ada? Ini apa ni? Ada pun. Ini apa? Tak tahu. Tak ada. Mama tak nampak. Tu sini. Tak ada juga. Ada mana? Di rumah itu. Ada apa tak? Jom. Anaknya. Lagi. Naik atas ni. Naik. Ada. Oi, gemuknya. Nothing. Dia nak makan. Beli ya dah. Jom kita dekat Abah. Number 2 naik April 134. Jauh lagi. Awak dah tahu dah. Abah dah jauh dah. Tak apalah, kita slow-slow. Ya, jom. Suka tak? Ni tempat apa? Apa? Mana animal kat sini yang Mama tak nampak? Ni mesti rumah gajah ni. Sebab Mama nampak tahi gajah. Badak sumbu lah. Tu dia tak nampak tu dukung. Tu nampak tu. Nampak? Tu. Ha. Oh, kan? Anja lagi tadi dia datang sini. Anja, kambing ni kerja Anja.
Kambing ni Hamzah. Ni boleh sebelah ni. Comel. Ni anak apa dek? Anak dia kawan adik lah. Hai. Oh, siangnya kotor dia. Kotor. Anja. Apa tu? Bird. Adik, bird dek. Bird makan apa tu? Ha, tengok. Tu apa tu? Oh, ada. Apa tu? Dimasukkan oleh Rocket. So kita yang kedua juga berjaya dimasukkan nomor last one Rocket. The last one and yeah, give it up to Rocket. So ini membuktikan bahawa rekod ini memiliki kepintaran di mana mereka ini mampu untuk dilatih untuk berbuat sedemikian. Dan rekod juga merupakan spesies arboreal animal. Ini bermaksud mereka ini pakar dalam memanjat dan banyak menghabiskan waktu-waktu mereka di atas dahan pokok. And so that's it for our Rocket. The record and thank you to our performer Mr. Daniel. Right, haiwan seterusnya ini pula saya nak semua berjumpa dengan spesies burung nuri yang kecil pula yang terbang jauh daripada Brazil. So let's welcome our couple Osanoconius ataupun pasangan burung matahari. Dan seperti yang anda semua dapat lihat, burung matahari ini memiliki bulu pelepah berwarna kuning keemasan cerah seakan-akan matahari. Dan walaupun mereka ini bersaiz kecil, namun mereka mampu untuk menghasilkan bunyi yang kuat dan nyaring ini bertujuan untuk mereka berkomunikasi bersama spesies mereka di dalam hutan yang tebal. Dan kepada anda semua juga dialu-alukan keavian yang berada di hadapan amphitheater ini untuk merasai pengalaman memberi makan kepada burung-burung matahari kami yang terdapat di sana. Selepas kita dah berjumpa dengan burung nuri yang kecil, saya nak bawa semua berjumpa dengan burung terbesar di Asia. So, without further ado, let's welcome our rhinoceros hornbill atau juga dikenali sebagai burung enggang badak. So, burung enggang badak ini juga dikenali sebagai burung kenyalang di negeri Sarawak. Oleh itu, negeri Sarawak juga dikenali sebagai bumi kenyalang. Land of hornbill ini terdapat 5-8 spesies yang telah ditemui di negeri Sarawak. So, langsung lihat bagaimana ia mengambil momentum dan mengawasi buah yang akan dilakukan yang second spike catch the fruit. Jadi tujuan demonstrasi ini untuk menunjukkan kepada anda bagaimana burung enggang ini memburu seperti di habitat asal mereka, di mana mereka ini sering didapati terbang dari satu dahan ke dahan yang lain untuk menangkap serangga-serangga dan hidupan kecil yang lain yang berterbangan di udara. Dan burung enggang bersama Mr. Daniel ini adalah burung enggang betina. Ini kerana pada bola mata mereka terdapat warna putih, manakala burung enggang badak jantan pula bola mata mereka adalah warna merah. So that's it for our rhinoceros hornbill, and please give a clap to our performer Mr. Daniel as well. Alright, untuk haiwan seterusnya ini pula saya nak bawa semua berjumpa dengan mamalia spesies yang juga terkenal dengan kepintaran mereka. Tetapi sebelum itu, saya nak mengajak anda yang berada di amphitheater untuk senyap seketika. So you guys hear that? Where is the sound coming from? Is it over here? Over on the mangrove area over there, there's something swimming to it. I was small. Orang juga dikenali sebagai memerang, dan memerang bersama kita pada hari ini merupakan spesies memerang terkecil di dunia. Dan pada petang ini kami nak mendemonstrasikan kepada anda bagaimana memerang ini memburu seperti di habitat asal mereka. So Mr. Daniel, what do we have here? Alright, Mr. Daniel is holding a rubber fish, and what we will do with it? Alright, so Mr. Daniel will throw the rubber fish into the water area. We will see how our Sugar, the otter, catch the rubber fish. So all eyes on Sugar right now. Yeah, bagaimana ibu negara ikan tersebut. And we see catch the rubber fish, and he catch the rubber fish. Now we will see how Sugar brings back the rubber fish to Mr. Daniel. Alright, Sugar, come on, Sugar. Alright, she's trying her very best right now. And
Alright, give a clap to Sugar. So oleh kerana kebolehan memerang ini dalam mengesan dan menangkap ikan yang berada di kawasan perairan, para nelayan telah menggunakan hikmat dan memerang ini untuk membantu mereka dalam menangkap ikan berkurang lamanya. And so that's it for our Sugar Delta, and thank you to our performer Mr. Daniel as well. Alright, untuk mamalia seterusnya ini pula, saya nak bawa anda semua berjumpa dengan spesies mamalia yang memiliki senjata yang tajam pada tubuh mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, let's meet with our happy family of Malayan porcupine ataupun juga dikenali sebagai Nanda Malaya. So on our little island over there, it seems like our Malayan porcupine is a little bit shy this evening, but it's okay. Jadi Nanda Malaya juga by the sky. So on my right side over there on the platform, we have our Mr. Alif bersama Papa right there. So seperti yang kita semua tahu, kalau sekarang ini memiliki mekanisme pertahanan diri dengan mampu untuk mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan walaupun bau tersebut sering dianggap sebagai kentut, namun bau tersebut sebenarnya berasal dari semburan cecair yang keluar dari kelenjar khas yang berada pada bawah ekor mereka. Dan tahukah anda bahawa stok ini juga memiliki penglihatan mata yang sangat-sangat lemah, di mana mereka ini hanya mampu melihat objek yang berada di hadapan mata mereka sahaja dengan jelas. And so that's our smelly friend by the sky. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, untuk segmen seterusnya ini pula, I have a little bit surprise for you guys. Saya ada sedikit sahaja kejutan untuk anda, tetapi sebelum itu saya nak pilih seorang sahaja volunteer dewasa daripada anda. Ada siapa-siapa yang sudi tak? Siapa-siapa yang sudi boleh angkat tangan Satu, dua, tiga. Kalau tak ada saya pilih. Okey, saya nak pilih siapa semua nak tunduk-tunduk dah ni. Akak bertudung hitam tu boleh tak? Siapa suruh tunduk? Alright, akak sila ke depan ni bersama Mr. Alif. Tak apa tak, jangan risau kan? Akak cuma diri saja kat depan ni bersama Mr. Alif. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Alright, so ladies and gentlemen, please give a clap to our beautiful volunteer guys. And there we go. So okay, jangan malu-malu. Akak dah ready? Okay, tunggu kamera kejap Okay, camera ready? Alright, ladies and gentlemen, let's welcome our friend Fly Pigeons, atau juga dikenali sebagai burung merpati. Alright, so burung merpati ini sering dikaitkan sebagai a symbol of love and romantic. Dan tahukah anda bahawa burung merpati ini merupakan spesies burung yang pertama atau terawal yang pernah dilatih oleh manusia. So that's it for Free Fly Pigeons, and please give a clap to our beautiful volunteer, and thank you to our performer Mr. Alif. Alright, let's keep the hypes up, alright? So selepas kita dah berjumpa dengan beberapa spesies mamalia yang berada ataupun berasal dari Southeast Asia, kali ini saya nak bawa anda semua travel jauh sikit pula. And how about we go to South Africa pula untuk berjumpa dengan mamalia yang terkenal sebagai pakar dalam menggali. Jadi tanpa melengahkan masa, let's meet with our group of meerkats. So where is our meerkats? Oh, and there they are. So seperti yang anda semua dapat lihat, mereka sini bukan sahaja bergerak ataupun memburu secara berkumpulan, tetapi terdapat seekor di antara mereka tadi merupakan ketua yang ditugaskan sebagai sentri, di mana sentri ini akan berdiri tegak dan memastikan kawasan sekeliling mereka ini selamat dari sebarang ancaman berbahaya. And it seems that our market is running. So bersama dengan kita pada petang ini merupakan helang siput berdiri, dan perbezaan antara siput betina dan juga jantan adalah pada saiz tubuh badan mereka, di mana helang betina ini memiliki saiz tubuh badan sedikit lebih besar dan sasa berbanding dengan siput jantan. Ini bertujuan untuk helang betina ini melindungi dan semua berjumpa dengan burung yang sangat digemari oleh para petani dan para peternak. So without any further ado, let's welcome our flock of uniforms atau ayam api-api.
So, dengar tak suara tu? Itu dia. So, ayam api sering digunakan sebagai penggera semula jadi kerana mereka ini mampu menghasilkan bunyi yang sangat kuat jika terdapat ancaman berbahaya yang mendekati para peternak, dan mereka ini juga berfungsi sebagai pest controller di mana mereka ini akan menggunakan serangga-serangga. Rusa ini digelar rusa Jawa ini kerana habitat mereka ini ditemui di Kepulauan Jawa, Indonesia. Dan rusa Jawa juga merupakan herbivorous animal. Ini bermaksud daya dan mereka ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan seperti dedaunan serta rumput. Ini adalah flock of turkey ataupun sekumpulan ayam Belanda. So mereka ini digelar ayam Belanda kerana mereka ini pernah dibawa oleh orang-orang Belanda ke tanah Melayu pada zaman dahulu. And let's get back to our wonder bird species. Seperti yang anda semua dapat lihat, we have a flock of duck and goose, di mana mereka ini merupakan wonder bird species yang terkenal kerana mereka ini memiliki bulu pelepah berkalis air bertujuan untuk mereka terapung di atas permukaan air. And we have our another wonder bird species, our painted stork ataupun burung botak padi, di mana burung ini sering hijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain bagi mencari dan membina habitat mereka yang baru. And for the last but not least, we have our pink-back pelican, di mana pelican ini memiliki kantong yang besar pada paruh mereka, dan kantong tersebut berkemampuan untuk memakan sekurang-kurangnya 20 ekor ikan dalam satu masa yang sama. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, finally we have reached to the end of our animal and bird show. Tapi sebelum itu saya nak berterima kasih kepada rakan pasti dan performer saya, Mr. Daniel, kerana telah membantu dalam menjadikan show pada petang ini. But before we end, please ready your camera for the last but not least. Let's welcome our free fly pigeons, a symbol of love, harmony, peace and also prosperity. Dan saya nak berterima kasih kepada anda semua juga kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. So I want you guys to remember to stay safe, be healthy and hashtag kita jaga kita. So before you guys go, please put your hands up in the air and say goodbye. Goodbye everyone. Thank you for coming and enjoy the journey in Zoom Market. Thank you everyone. Dan semua di anda lupa ke souvenir shop kami untuk membeli cendera hati buat yang tersayang sebagai kenangan dari Zoom Market. Terima kasih. Mana zirafah? Tunjuk mama. Ni. Adik suka zirafah? Zirafah pula gitu pun bagi zirafah. Zirafah. Bye-bye zirafah. Bye-bye dulu. Bye-bye zirafah. Bye-bye. Bye. Ha, bye-bye. Bye-bye dedek dulu. Ha, bye-bye. Dia nak jalan dah. Bye-bye. Lari dah. Bukan arnak. Ini kicang rusa. Ini Rusa lah dek. Rusa ke? Bukan rusa. Ini apa aja? Ini apa aja? Bye bye. Ini apa aja? Bye bye. Dia makan apa dek? Dia makan apa tu? Daun. Daun. Yang abang punya ni. Daun tu kat sana. Ada nak yang mana? Tunjuk. Nak mana? Ada banyak. Mama nak yang besar sekali. Rusa bintik cital. Ha? Bukan apa? Ni rusa. Ha? Rusa lagi? Ke kijang? Dia makan apa dek? Makan buah. Ya, panas lah. Camel. Itu camel. Ada nak camel? Tu, camel. Boleh naik camel, nak camel? Nak. Camel. Buat tu dek. Ikut mak kita banyak. Jom. Ni burung unta. Otak burung unta lagi kecil dari matanya. Ha.
Tu burung emu kat belakang tu burung cerita Omah Hana. Tengok apa? Tu dek, tu dek. Wah. Macam kutu. Bukan, dia ada dia orang ke? Apa? Wangi dia. Nampak tu. Singa tu tidur. Tidur. Bukan singa, bukan harimau lah, singa lah. Singa. Mana buaya? Nampak buaya. 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 Apa dah ni. Kat mana kita duduk? Kat Hilton Hotel. Nak sampai dah. Dah jalan dah, Cah? Apa? Banyak apa? Kat situ mana tu? Sebelum melepasi jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah Ada order ni lah dengan Mama. 1940 hingga 1960 dan bersebelahannya pula adalah kawasan dipindahkan ke Market Center. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah seni, pirate ship dan rumah hantu. On the left side of the river is Jalan Intan. Tak, kucing ke Pak tu? Mau kucing. Adik muak. Oh, betul kau sayang. What a view. Cantik gila malam-malam.